Oh, alhamdulillah kan. Set kita yang pertama kan. Oh. Dua. Oh. Rekod orang. Wah, tapal lahi. Apa ni? Alhamdulillah. SPO kan. SPO ikan. Alhamdulillah kan. Set kita yang kedua kan. Assalamualaikum gang. Welcome back to this channel gang. Hari ni macam biasa hari Sabtu gang, aku mancing kat mana gang? Kat Poni lah. Hari ni aku mancing hari Sabtu sebab package dia hari ni mancing sampai tutup kolam lah. Macam biasa. Geng-geng otai semua dah masuk. Geng-geng yang gasok semua dah masuk gang. Jadi kita masuk tengah hari dalam pukul 12 lebih kurang macam tu lah. Pukul 12 lebih baru kita masuk sebab pagi aku ada program sikit. Kita masuk tengah hari je gang. Kita tengok lah hari ni ada gasok ke tak ada. Kita tawakal lah kan. Harap-harap hari ni ada banyak orang strike. Tanpa melengah dan membazirkan masa kan. Let's go. Mantap, let's go. Sekarang tu kau bilang. Bang. Bang. Ada bang? Ekor bawa naik. Bawa ekor? Bawa naik? Bawa naik. Hijau lah. Okey gang, kita pun dah masuk gang. Kita dah masuk. Maka kita review setup dulu lah. Apa-apa pun kita review setup dulu. Air toho Air toho tapi gelap. Sedap main SP lah. Jom review setup dulu. Mantap. Okey gang, setup kita macam biasa lah gang. Aku pakai stop plastik daripada rumah Taker yang diberi nama Banana Oil gang. Berserta dengan jihit 7 gang. Sebab angin agak kuat sikit gang untuk hari ni. Cuaca memang panas kau lah. Tapi kita pakai set dari rumah Taker, jihit daripada Razor dari rumah Taker kan. Macam biasa lah. Dan juga combination macam biasa ESP lagi lah. Dan juga diorang Mighty Livang kita. Kita tengok hari ni ada gasok orang. Oh, padu tak padu, mantap tak mantap. Kau tengok layang lah video aku kan. Ada strike ke tak ada strike, video tetap aku akan upload lah. Check it out. First, bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru masuk Buka kat tu. Masuk. Malah nak main tu. Seorang boleh lah. Okey gang, tanpa melengahkan masa, first cut of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. First cut of the day. Bijak lah first cut kita. Padu mantap kan. Padu dan mantap first cut kita. Tu dia harap hari ni ada maling-maling lah. Ada strike gogong-gogong ke. Mana tahu boleh naik untuk info. Allah, lekat dah. Baru nak info lekat sekarang. Sambung balik kan. Info semasa kita. Info semasa untuk tengah hari ni. Orang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Termasuk kita 16 orang untuk hari ni. Untuk tengah hari ni geng, dia dah buat pelepasan 20 ekor pukul 12 hari. Orang dalam 16 orang. Cuaca memang kakau geng. Memang kakau panas hari ni. Pedih hari ni. Hari ni memang kakau punya panas. Main panas kita hari ni. Kau tengok video aku kan. Kalau ada strike, ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Otai tak sampai lagi pun ni. Khabar yang kita apa lagi. Yang sampai pun orang-orang ni. Orang-orang otai yang lama berbisa ni. Kita try lah. Challenge dengan dia orang. Ada ke tak ada ke. Stay. Layang panas. Disebabkan cuaca terlalu panas geng, aku memakai glove lah. Daripada Daiwa geng, korang kena ada. Kalau korang casting, korang caster kan, korang kena ada glove ni. Sebab apa kan, di lubang tengah ni kan. Di lubang. Jom kita tengah pakai tengok. Ini first time aku pakai kan, sebab dia baru sapa itu. Aku belum lagi rasmi dia. Jadi hari ni aku nak review lah produk ni. Memang untuk caster ni memang sedap kan, main tengah panas ni. Sebab apa kan, sebab satu dia nipis kan. Tengok dia nipis.
nipis je, memang sesuai lah. Kita bukan buat aktiviti lasuk kan, kita memancing. Jadi sesuai lah dengan kita punya aktiviti ni, hobi memancing. Lepas tu, kau tengok dia elastik kan, dia elastik. Elastik lah bagi. Dia bergetah, memeri macam tu. Dia punya tapak ni, tangan ni memang keluar, 5 jari kita memang terkeluar. Memang bagus untuk casting lah. Kalau tutup 3 ni tak sedap kan. Dia kena terbuka tu. Dan juga tapak tangan ni. Tapak tangan ni, bila tapak tangan ni ada, jadi dia kena pada rope kan. Dia kena pada rope. Korang akan rasa sensitif dia tu macam korang tak pakai glove. Gitu kata. Gitu lah. Nak bagi terang macam parok-parok. Tak boleh kot kalau kau tak beli kan. Kau kena beli lah benda ni. Untuk kaki casting lah. Untuk kaki casting memang sesuai lah. Pakai sarung tangan. Ni first time aku pakai kan. Jom kita tengok. Rancok ke tak rancok. Mantap tak mantap lah. Kita tengok pas ni. Sesuai lah untuk aktiviti outdoor ni. Memang menjadi lah. Bang, ada? Tak ada ke? Tak ada lagi. Lama? Baru ni. Baru ni. Setengah jam ni. Baik. Tu dia kan. Dia punya elastik kan. Bejok memang pro. Memang macam pro perkasta lah. Pro caster. Padahal kita bukannya pro pun. Tapi macam pro perkasta kan. Sedap. Sedap ni. Rasa tapak tangan ni. Tu dia pegang. Kita pegang tapak tangan kena jorang. Lepas tu jari gini. Menang ni. Bejok asal tangan ni. Memang selesa lah guys. Sebab dia nipis. Dia nipis memang sedap lah. Kita macam tak pakai glove. Tu bahang. Bahang main botol, main pelapung beres lah. Beres hari tu beres. Maksud dia ikan tu main belakang. Dia tak main kat sini. Jadi kita pergi belakang. Assalamualaikum. Apa dah? Apa dah? Apa dah dia? Dah makan keduri kenyang. Mari ngai. Tu dia. Alhamdulillah kan. Strike kita yang pertama kan. Alhamdulillah strike pertama. Dia nak mana ni? Alhamdulillah. Ya. Bang, buka bang dia punya ikan. Kata kail bagi dia orang belajar. Ikan makan. Sang plastik ni apa je? Brand DRM lah. Dah rumah. Ini dah rumah tadi. Ya Allah. Ikan. Marah. Solid. Makan. Tu dia. Mata kail dulu. Ikan ambil pintu. Mata kail. Ikan tengah makan ni. Yang penting orang nak kat color, warna. Warna DC. Warna di sini. DC. Minyak DC mahal lah ni. Warna DC. Tu dia. Buat ikan ke? Ikan yang pertama. Yang pertama. Baru 10 minit tu. Baru 10 minit. Jaga. Abang kita yang ni dah pergi ikan yang keempat, locok lagi dulu. Tapi lokasi hari ni yang begini tak pasal ni. Abang ajak kita 12 ekor. Terima kasih. Terima kasih. 12 ekor dah. Jangan bawa aku. Bawa dia. Lalu belok. 17 untuk menamatkan kenikmatan anak kita. Allah. Rokok. Aduh, start sakit mulut. Buat langkah pula. Makan dah. Makan dah ikan. Masuk kuat. Itu ah. Butuh ekor DC. Wala mahal DC. Pakai color lain pula. Sebabkan putus ekor, kita memakai warna gelap sikit lah.
Warna ni lah. Warna watermelon. Dia tahu. Warna pink purple kan. Purple black. Gelak gambar. Hei, oh, mata kena. Celaka. Seko. Boleh tak? Baru masuk. Masuk. Orang lewat tak? Kerja malam. Oh, masuk eh. Betul? Aku malam pergi Kailah. Balik tu 3 pagi je. Oh, 3 pagi malam. Dah masuk berapa? Masuk ke belah ni. Okey geng, tukar warna geng. Sebab aku perhati geng. Banyak dia makan udang hidup geng. Kat sana. Ikan tu banyak makan udang hidup. Jadi warna ni agak kurang sesuai. Kita kena pakai warna yang seakan-akan binatang real. Ni geng. Warna UV geng. Orang panggil warna UV. Betul warna ni. Sebab banyak dia makan udang hidup. Udang hidup naik harga. Oh jangan. SP tak berapa nak mematu. Tak berapa nak galak. Ada juga. Tapi banyak udang hidup lah. Memang tak dia pakai udang hidup 4 ekor. Waktu tu brother tu pakai udang hidup pun dah 5-6 ekor lagi. SP ni dia kalah lah udang hidup. Dia nak makan udang hidup lagi. Jadi kita pakai warna yang seakan-akan dengan warna binatang real lah. Itu dia. Ini dia seakan-akan belanok kan. Oh, becok kejadian dia. Oh, uff. Menangis. Ikan kalau tengok berjoget, suka dia nampak umpan mana yang menarik. Daripada dalam rumah pakai kan. Oh, menangis menangis hati ini ya. Bahang lalu lagi. Oh, bahang subscriber. Alhamdulillah, lesen dia. Alhamdulillah subscriber strike. Baru masuk dah strike. Alhamdulillah rezeki awak. Oh, lesen tu. Oh, dah boleh lah ikan. Boleh lah ni dah. Boleh lesen. Pakai SP down. Oh, benda sabar aku. Paikan lu eh? Paikan lah. Okey. Boleh. Jom kita lepas ikan. Kau lepas ikan. Tak sahut ikan ni. Berasa nak sahut ikan. 40 eh. Oh. 2. Wah. 3. Oh, apa? 4. Sabar eh. Puluhan ni pula. Bagi adik lah. Bagi adik, kalau tak dia marah. Okey, 20. terima kasih sahabat-sahabat kita yang Depan pula. yang mana Tiga puluh lah? Belah ni pula. Mana pula? Dia kena balik gitu. Rodok marah orang. Dia kena balance. Baru ada.
40. Jangan nak kapal tu. Letih. Seru eh. Kelang. Oh, rekod orang. Oh, dah. Oh, kasar. Alhamdulillah. Apa ni? Oh, joki. Ada weh. Ada betul. Kelakang kau dia bang. Apa yang ketuk? Matu sini. Matu. La ilaha illallah. Aduh. Oh. Parok ah udah hidup. Malu budak. Dino udah hidup kan. Tokau mana lah. Biarlah kita mencari ketukang menggunakan SP. Sebab kita dah ada lesen. Tapi bekok kot rasa. Oh, boleh sembang ah. Biarlah Pak Ikan boleh sembang ah. Kuk lah. Tunggu SP killer tu. Bahang lalu. Nak SP. SP. Jom kita pergi dah ni pula. Ni Pak SP. Kamu dia? Badan. Weh, gagoh. Mulu. Oh. Tak pala lahi. Pala. Oh, dah apa naik? Lu suka kemudian. Oh, mapuk saya. Oh, aduh. Nanti bahar kepala kau. Jangan liarin. Bahar terakhir tu. Tapi dah lahir ya. Aduh. Oh, udang on. Udang nak ada itu. SPO ikan kita yang kedua. Jangan tarik. Allah. Kokoh juga. La ilaha illallah. Oh, tak lekak. Ikan kedua. Aduh. Kokoh. Cuba lagi. Bercerai dah saya mbak. Tukar warna pula kan. Kita kepakai warna limau air pula. Oh terang kan. Ekor je daripada tengah hari. Bayang lah. Kita nak makan SP hari ni kan. Nak udah hidup ke. Tak apa lah. Kita cuba dulu. Cuba. Tak ada lah warna. Bukan rezeki kan. Orang cakap kalau rezeki ni tak ke mana. Yang penting kita usaha. Kalau kita dah usaha rezeki belum sampai tu, itulah belum rezeki. Tak ada, kita bukan rezeki, kita belum sampai. Gitu lah blebek. Maklumlah dapat seekor blebek, kuat blebek sikit. Kalau dapat banyak kurang sikit blebek.
Comel kejadian dia. Oh. Limau ais. Limau ais satu. Apa kau nak kena umur dengan cakap? Alhamdulillah ni. Strike kita yang kedua ni. Alhamdulillah. Strike yang kedua. Oh, jangan lokor. Alhamdulillah. Oh, strike kita yang kedua. Bakal limau ais. Penuh mulut. Alhamdulillah, makan juga. Ni ke? Oh. Limau ais kan. Dia suka petang-petang minum limau ais. Mencangkuk kan. Penuh mulut daripada rumah teka. Mantap ikan kedua. Oh. Ada juga ikan kedua. Pakai banana oil lah kan. Banana oil in the house kan. Oh, tu dia banana oil ni. Memang kesukaan ikan sekak putih dan juga merah MJ. Memang menangai kalau ikan tengok. Baik. Oh. Pastikan kau masuk SP tu dengan keadaan yang luruh. Walaupun lambat, kau kena masukkan dalam keadaan yang luruh untuk memastikan keberkesanannya terhadap ikan yang ingin memakan sop plastik. Oh, gitu ayak dia. Oh. Alhamdulillah. Tu dia geng. Untuk memastikan keberkesanan dia kena mestilah luruh. Tapi ni aku rasa saya ingat sikit. Saya ingat sikit. Tak apa sikit je tak nampak. Gitu. Tengok. Kau jelas sendiri. Aku pun duk beling lah jalan letih je. Letih belaka. Masa aku dah habis kan. Dah malas lah kan. Aku dah penat lah memancing untuk hari ni. Maka inilah hasilnya untuk tangkapan hari ni kan. Alhamdulillah. Walaupun tak banyak kan, tapi dia datang dengan 2 ekor ikan sekak putih geng. Mantap kan. Mantap ah. Ada kot lesen. Jom. Boleh. Tak boleh ke? Ambil lah. Ambil ni. Ambil lah. Tak apa. Kita nak akang. Kita akang ikan ni. Ambil lah sekor. Kita nak bagi orang tu sekor. Oh. Lagi ha. Terima kasih. Mula. Ambil lah ikan sekor. Ambil ikan. Kosi makan lu. Malih dah. Dua tu ada dah. Esok bercuti hari hak rumah. Beres mula. Mula. Mana hari banyak? Hari Jumaat okey. Pasar Pak Malang. Bagi orang. Maka dengan ini tamatlah sudah episod hari ni mancing kan. Oh, penat elok kan. Aku balik dalam pukul 10 lebih kurang tuan-tuan. Pukul 10 ni aku tak cakap. Dorok lembat dah rasa memancing dekat kolam pond ni. Semua sop plastik kan. Walaupun 2 ekor kita dapat ikan menggunakan sop plastik lah. Alhamdulillah rezeki untuk hari ni. Ikan kalau siang tu memang kalau rancuk. Untuk malang ni memang terus senyap kan. Terus tak ada yang nak ambil kita punya SP. Ketuk pun tak ada kan. Pedih hari ni. Itu je lah untuk episod kali ni kan. Penat. Muka aku pun dah penat rasa. Jumpa lagi di next episod kan. Ciao dulu kan. Okey kan. Assalamualaikum. Ciao. Ciao.
Oh tu. Dia boleh 3 ekor. Kita boleh 2 ekor padang. Ikan tak berapa rancak.